Simpanan yang tuan-puan letak dalam ASB sesuai jika tuan-puan tak ada ilmu kewangan. Tetapi, menabung emas lebih berbaloi untuk jangka masa panjang. Ini saya kena jujur dengan tuan-puan. Kalau tuan-puan tak ada apa-apa ilmu dalam pelaburan, tak nak ambil risiko yang besar dan hanya nak simpan duit dalam tempat yang selamat, ASB adalah pilihan yang baik. Pelaburan dalam ASB sesuai jika tuan-puan seorang suri rumah, kerja makan gaji dan sesiapa yang nak simpanan mereka stabil. Tetapi kalau tuan-puan bercakap tentang jangka masa panjang, contohnya berkenaan persaraan, tentang kuasa beli 10 tahun, 20 tahun akan datang, tuan-puan perlu melihat lebih daripada pelaburan ASB. Sejarah menunjukkan emas sentiasa menewaskan inflasi. Nilai emas meningkat seiring masa untuk jangka masa panjang. Inilah satu dinar emas saya dapatkan pada tahun 2018. Nilainya ketika itu sekitar RM700. Satu dinar emas yang sama sekarang dah mencecah RM2,600. Peningkatan lebih 3 kali ganda cuma dalam tempoh 5 tahun. Kalau tuan-puan hanya nak duit, tuan-puan bekerja untuk duit. Tapi apabila tuan-puan simpan emas, emas bekerja untuk tuan-puan.